Tottenham Hotspur telah memecat Thomas Frank. Akhirnya ia menjadi kenyataan. Tottenham Hotspur memecat Thomas Frank dengan serta-merta. Hubungan antara kedua-dua pihak kini telah pun tamat dan keputusan ini dibuat ketika Spurs berada di tangga ke-16 Liga Perdana Inggeris. Hanya beberapa mata saja daripada zon penyikiran. Prestasi Liga musim ini memang mengecewakan dan jauh daripada jangkaan penyokong-penyokong Tottenham. Yang buat situasi ini nampak pelik sedikit, Spurs sebenarnya beraksi agak baik di dalam Liga Juara-Juara dan mereka berada di dalam kelompok 8 teratas dan masih kompetitif di Eropah. Tapi di dalam Liga Perdana Inggeris lain cerita dia. Memang bergelut teruk, lebih dramatik selepas kekalahan kepada Newcastle pagi tadi. Thomas Frank dengan yakin berkata beliau 100% akan kekal dan akan menjadi pengurus untuk perlawanan Derby London Utara menentang Arsenal selepas Spurs tewas kepada Newcastle pada pagi tadi. Namun bola sepak tidak mengenal simpati. Tak lama selepas kenyataan itu, klub terus buat keputusan drastik dan menamatkan khidmat beliau serta-merta. Sekarang pastinya semua mata tertumpu kepada Spurs. Siapakah bakal pengganti Thomas Frank di Spurs dan sempatkah mereka bangkit sebelum keadaan menjadi lebih parah? Memang satu musim yang penuh drama untuk Tottenham. Siapakah calon baru pengurus untuk Tottenham Hotspur?